Pernah tak korang tengok tiket flight semalam harga 399, tapi hari ni bila cek balik dah jadi 899. Terus rasa macam airlines ni scam aku ke? Sebenarnya kebanyakan airlines ni mereka guna sistem harga yang kita panggil sebagai dynamic pricing. Maksudnya harga tiket boleh berubah ikut demand. Bila ramai orang mula cari dan beli tiket flight ke destinasi dan tarikh yang sama, sistem tu akan anggap penerbangan tu tengah hot selling. Jadi lepas kuota tiket promo tu dah habis, harga tu akan naik kepada tier yang seterusnya. Sebab tu kadang-kadang kawan korang boleh dapat harga tiket promo, tapi bila korang cek balik sejam kemudian harga dah naik. Tak semestinya sebab korang search banyak kali, tapi sebab tiket promo tu ada kuota dan kuota tersebut makin berkurang. So tips ringkas, kalau korang nampak harga yang korang dah rasa rengam dengan bajet, jangan tunggu lama sangat. Sebab tiket flight ni dia bukan macam barang dekat dalam beg kuning atau beg oranye. Dia boleh berubah-ubah ikut masa dan demand. So korang pernah tak jadi macam ni? Semalam murah, hari ni cek balik terus harga mahal gila. Cuba komen destinasi mana yang korang pernah kena macam ni.